Walaupun kecil tapi bergema satu kelas mic ni. Untuk cikgu, untuk penceramah, untuk peniaga yang menggunakan suara dengan kuat, yang perlukan suara yang kuat, boleh gunakan portable exposure loudspeaker. Jangan lama-lama bang, esok saya nak pakai. Yelah, sekejap je. Untuk speaker dikuasakan dengan bateri chargeable dan guna Type-C. Jangka hayat bateri pun agak lama jika kita full charge, boleh tahan dalam 2 jam selepas charge. Untuk speaker dia menggunakan connection Bluetooth dan untuk mikrofon kita pakai wire. Di belakang mic ada satu pengepil untuk kita kepilkan di bahagian poket ataupun di bahagian baju. Dengan reka bentuk yang compact ini memudahkan lagi kita untuk membawa ke mana-mana sambil bercakap. Seperti di dalam gambar ni aku tunjuk cara macam mana kita nak on mic tersebut dan masukkan mic dan seterusnya on button. Cubaan untuk suara aku tunjukkan korang macam mana aku cuba untuk uji suara mic tersebut. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan. Untuk mic ni, kalau berminat, aku bantu dengan letakkan beg kuning. Apa lagi tunggu? Lihat beg kuning, lihat harga dia. Memang berbaloi. Klik beg kuning.